Lebih 300 peserta menyertai program Brisk Walk di sekitar Denai Larian Pengkalan Asam Kanga. Program bersempena Program Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia itu merupakan gabungan komuniti Madani Indera Kayangan Utara, Barat dan Selatan. Menurut Adun Indera Kayangan Gan Ailing, program berkenaan adalah salah satu cara untuk meningkatkan tahap kecergasan dan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Berbeza dengan kebanyakan senaman yang lain, Brisk Walk merupakan aktiviti yang sangat rendah risiko kecederaan dan dilakukan secara santai, sama ada secara individu atau keluarga. Pelaksanaan program sebegini bukan sahaja untuk kesihatan, malah menjadi medium utama menyatu padukan komuniti serta memperkukuhkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum. Ia merupakan salah satu daripada 3 program utama sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di Dun Indera Kayangan selain program larian santai dan dakian kasih.